Tuan-tuan tahu dalam kitab nanti tuan-tuan akan baca, kita bila mati roh ni diangkat ke langit, kita akan bertemu dengan roh-roh yang lain. Dan roh itu akan bertanya, isteri aku macam mana yang aku tinggalkan? Kita yang baru mati ni akan bagi tahu, isteri kamu masa hidup dunia masih lagi alhamdulillah, dia jaga anak-anak kamu. Dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, kakak-kakak, abang-abang, sebelum kita mati, kita buat apa pun dalam hidup kita ni benda baik, tuan-tuan tolonglah niat pahala untuk orang lain. Sebab apa? Kita tolong sahabat-sahabat kita yang lain. Kan? Kita buat sedekah, kita buat korban ni, contoh korban ni kan. Korban, ingat korban tak boleh buat kepada orang yang mati. Tuan-tuan jangan kata, ni satu bahagian daripada 7 ni aku jadikan korban untuk Allah yarham mak aku, Munah binti Arsyad. Tak boleh. Ikut Imam Syafi'i dan imam mazhab yang lain, buat untuk diri kita. Maksudnya mana? Satu bahagian daripada 7 aku jadikan korban untuk diriku kerana Allah Ta'ala. Lepas tu niat, pahala daripada korban yang aku buat, aku hadiah kepada mak aku, Munah binti Arsyad. Faham tak? Jangan buat untuk orang mati, tak terangkat. Memang dalam hukum macam tu. Dan kalau boleh tuan-tuan, korban ni buatlah, sebab dia sunat muakkad untuk Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dia wajib, kita Imam Syafi'i sunat muakkad. Sunat muakkad apa lagi tuan-tuan? Sunat yang dituntut betul tak? Di antaranya apa? Doa kunut sunat muakkad tak? Kalau tinggal apa dia? Kalau tertinggal sunat muakkad. Sujud sawi. Jadi siapa yang tak buat korban, tolong sujud sawi. Kadang-kadang melawak aja. Melawak aja. Sebab sunat yang sangat dituntut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, niat pahala bagi orang lain sama. Buat apa yang benar.